Aku tak suka betul owner kedai macam ni. Kau nak mandai je. So, tadi aku dah hantar kereta, aku keluar jap. Ni, tak tahu kereta dah siap belum. Yang comelnya yang hang dekat banyak. Okay. Jom. Sini. Brother, sudah siap ah? Siap dah. Okey, jap. Cantik cantik. Oi. Tak ni lawa. Asal kau cabut ni tu? Tadi kau tanya nak buat kan? Ha? Tadi kau tanya ke? Aku tanya tak suruh buat. Lah. Tak cakap kau nak buat sekali. Aduh, aku nak cepat tu. Aku ingat dah siap lah. Tapi kau cabut ni pula. Aduh, ni pasang balik ah. Sorry lah. Jadi kau sangat. Aku nak gerak sekarang tu. Pukul apa dah ni? Sah. Kan nak buat sekali. Sorry lah. Kau tanya terus buat. Macam mana kau fikir tu? Orang tanya terus buat. Tak pernah dibuat orang. Aku tak suka betul owner kedai macam ni. Kau tak ada tanya apa-apa kat aku. Aku tadi sekarang tanya je kalau buat doktrin tu berapa apa semua kan. So tak kata pun boleh lah buat sekali, tak ada pun. Kau nak mandai je. Menyiap betul aku. Korang kalau niaga macam ni juga ke? Memang kena orang tanya orang terus nak buat. Mana boleh tu? Kita mesti nak confirmation. Aku dah lah kerja masa, ingat sampai-sampai boleh terus gerak. Buat hal lah.